Dalam video Culture Botak sebelum ni, rasanya nak dekat 4-5 orang juga kapten ni aku dah pernah cover. Ada yang kapten kat kelab, ada yang kapten kat national team. Kalau kelab tu, adalah Bruno Fernandes, kapten MU, and then ada Mark Gay, kapten Crystal Palace. Kalau national team, ada juga daripada Mesir, Mo Salah. Lepas tu, ada juga Maghribi punya kapten, Ashraf Hakimi. Jadi, tak payah pening-pening. Minggu ni, aku combinekan dua-dua. Kapten untuk kelab, kapten untuk national team. Kalau nak diikutkan, untuk status dia sekarang, kapten untuk kelab, kapten untuk national team, rasanya memang logik and padan lah dengan dia. Yelah, walaupun umur baru 27 tahun, tapi dah banyak kelab dia main. Experience pun dah macam-macam dah. Bukan daripada satu negara pula tu. Ada dekat Sepanyol, sekarang kat England, pernah main kat Belanda kejap. So, banyak tempat. Tapi sebelum tu, kalau belum tekan lagi button subscribe, silalah tekan. Bukan apa, memanglah buat video ni nak seronok-seronok. Nak share apa yang aku boleh prep, yang aku boleh cerita kat korang. Tapi, kalau tengok numbers kat subscribers tu, naik je. Syok lah juga kan. Martin Odegaard ni memang asal dan juga membesar dekat Norway. Lahir 17 Disember 1998 dekat satu bandar nama Drammen, tapi untuk lagi spesifik, dia membesar dekat Copenhagen dengan 3 lagi adik-beradik dia, which is abang yang nama Christopher, dan juga 2 adik perempuan, Emily dan juga Marie. Setakat apa yang aku borak ni sebenarnya, tak ada cerita yang detail pun pasal adik-beradik dia ni. Tapi yang abang dia tu pernah kerja as bodyguard, and sampai sekarang aku tak sure dia masih ke tidak. Cuma dalam masa yang sama, dia memang into fitness punya benda. Yalah, jenis buat-buat badan. Itu memang favourite abang dia. Pasal adik perempuan dia pula, dua-dua tak ada detail. Ada yang cakap, 2 orang tu memang tak nak share kehidupan dia, and even nak tumpang nama Odegaard sendiri. Nak private life lah. Tapi bila masuk bab family, asal-usul keluarga Odegaard ni memang datang dari utara Norway. Daripada atuk sampai ke parents, keluarga dia banyak terarah kepada bisnes pakaian. Tapi, sama macam Erling Haaland, which is teammate dia dekat national team sekarang, Odegaard ni datang minat dengan bola sepak since ayah dia sendiri ex-player. Ayah dia, Hans-Erik Odegaard, dulu bekas midfielder untuk kelab Norway, Strømsgodset, dan juga Sandefjord. Lepas dah pencen, Hans-Erik ni terus masuk dalam football management punya dunia. By the way, kelab yang aku sebut Strømsgodset tu, sebenarnya dia bukan kelab bola sepak dia memang multi-club. Bila sebut multi-club ni kau faham-faham lah, macam-macam sukan ada. Kalau untuk Strømsgodset, ada juga bandy, ada juga bola baling. Tu kelab kedua yang Odegaard join waktu dia start main bola dulu. Yang pertama, mana? Sebelum tu, masa umur 6 tahun, dia enjoy dengan tim kat kampung dia, Drammen Strong. Waktu tu, ayah dia invest duit sendiri untuk tim tu replace padang biasa dengan artificial turf. Kalau nak diikutkan, benda tu memang betul-betul membantulah Odegaard punya perkembangan masa awal-awal dulu. At least, kalau hujan ke, apa ke, tak adalah istilah padang bertakung ke, tak boleh nak main dekat padang yang lecak teruk ke. Lain ni kalau kat Klang Valley ni, kadang-kadang padang artificial pun bertakung. Pernah jumpa? Walaupun ayah bekas pemain bola sepak, Odegaard tetap kena go through normal education dekat sekolah yang biasa macam budak lain. Disebabkan tu, dia terpaksa training pada waktu malam sampai dia join Strømsgodset masa tahun 2009. Dekat situ, dia mula main dengan kelompok umur yang 2 ataupun 3 tahun lagi tua daripada dia. Satu lagi, kebanyakan tempoh awal dia waktu tu, Odegaard akan main as a left back ataupun back kiri. Tahap Odegaard ni perform waktu tu, masa umur 13 tahun. Dia dah join dah first team. Dalam masa sama juga, walaupun dah main dengan tim junior, dia main juga untuk tim ketiga untuk kelab tu. Compete dalam Liga Division 5 untuk Norway. Lagi satu, dalam period tu, ada juga dia pergi training dengan kelab luar. Contohnya macam Manchester United, Bayern Munich. Tapi pergi training je lah. Tak ada benda yang further lepas tu. Balik-balik Norway. Walaupun duduk dalam first team Strømsgodset, dia still tak dapat join team training disebabkan sekolah. Untuk solution, Odegaard 2 kali seminggu training dengan Mjøndalen, satu kelab semi-pro yang bapak dia sendiri jadi coach kat situ. Lepas dah go through development proses yang baik dengan Strømsgodset, masuk dapat call up senior national team masa 2014, ayah Odegaard dah mula fikir jauh. Senang cakap, ayah dia waktu tu dah fikir dah. Kalau nak pergi ke peringkat lagi tinggi dalam bola sepak, tak boleh stay je dekat Norway. Walaupun umur waktu tu baru belasan tahun. Dipendekkan cerita, lepas macam-macam effort dah buat, dapatlah peluang nak pergi trial ataupun training dengan Liverpool, Bayern Munich, Arsenal. Semua kelab ni pun dia pernah pergi dulu. Cuma ending dia sign dengan Real Madrid. Odegaard join Real Madrid masa 21 Januari 2015. Lepas dah sebulan training dengan senior team Los Blancos. Bila dah sign, Real Madrid announce yang Odegaard akan training dengan first team dan juga reserve team, which is Real Madrid Castilla yang handle by Zinedine Zidane waktu tu. Tapi pernah juga kena drop daripada reserve team sebab ada staff yang report Odegaard ada masalah komunikasi dan juga susah nak manage time training dengan first team. Akhirnya, lepas dah puas menunggu, Odegaard dapat debut dengan Real Madrid waktu last match La Liga 23 Mei 2016.
masuk gantikan Cristiano Ronaldo. And sampai sekarang rekod 16 tahun 157 hari itu buat dia jadi pemain paling muda main untuk Los Blancos dalam game kompetitif. Tapi lepas pada tu, peluang Odegaard nak tebuk dalam first Real Madrid ni memang susah. So nak tak nak, dia kena cek option lain, pergi loan. Time tu, sampai nama rival pun keluar, Barcelona. Sebelum dipinjamkan ke Heerenveen masa Januari 2017, ejen dia pernah dedahkan yang Odegaard hampir pergi Barcelona. Tapi disebabkan kelab Catalan tu tengah kena transfer ban, terus Odegaard pergi ke Belanda. Dengan Heerenveen, kontrak loan dia setahun setengah. Cuma lepas 6 bulan kat situ, dia baru dapat position as a regular starter dalam team. Kalau nak ikut performance, tempoh loan dekat Vitesse lagi bagus. Lebih 20 gol contribution walaupun waktu tu dia belum masuk umur 20 tahun. Sebab tu dia boleh jadi player of the year untuk Vitesse masa season 2018-19. Siap listed dalam Eredivisie punya team of the year untuk musim tu. Dan disebabkan performance yang konsisten waktu tempoh loan dekat Belanda, bila dia balik ke Sepanyol, terus Real Sociedad pula datang nak pinjam Odegaard. Dekat situ, main dengan kelompok nama yang familiar dalam La Liga, macam Mikel Oyarzabal, William Jose dan juga teammate dia dekat London sekarang, which is Mikel Merino. Benda tu buatkan dia betul-betul selesa untuk maintain level tiap kali turun padang. Antara highlight besar dia dengan Sociedad dah tentu waktu dia skor lawan Real Madrid masa quarter final Copa del Rey. Sebab waktu tu, Sociedad menang 4-3 and terus tendang Los Blancos keluar daripada tournament. Sebenarnya, bila dia balik ke Real Madrid waktu tu, Odegaard dah confident dah yang dia dah sampai masa untuk duduk dalam first level. Game time lebih banyak, benda-benda tu memang dia dah expect. Tapi, disebabkan season 2021 tu, dalam first half untuk musim tu, dia dapat main 7 kali je, member jadi panas lah. Tu yang nak tak nak, dia kena nekat keluar. Tinggalkan Real Madrid, tu yang dia pergi Arsenal. Kebetulan, Mesut Ozil punya isu pun tengah hangat dekat Arsenal sampai kontrak dia dekat Emirates Stadium kena terminate. Secara tak langsung, Arsenal perlukan arkitek yang baru. And since Mikel Arteta memang tengah nak build up team, terus Odegaard sampai on loan sebelum sign permanent deal dengan kontrak 4 tahun dan juga option untuk extend setahun masa 20 Ogos 2021. Dengan Arsenal, contribution Odegaard sampai hari ini memang tak boleh nak deny. Pakai captain armband since umur 24 tahun, jadi pemain terbaik Arsenal untuk 2 musim, cukup untuk buktikan contribution yang besar, bukan sekadar gol ataupun assist. Sebab tu, daripada awal season hari tu, aku secara personal nak tengok Arsenal ni menang cup. At least menang Champions League ke, kalau tak menang Champions League, menang Premier League ke, major trophy lah. Sebab, bila fikir balik, kalau dah masuk tahun kelima pun tak menang apa-apa, kan tak fair tu untuk dia. Even sekarang ni pun, kita tak boleh nak deny yang Odegaard antara midfield yang paling kreatif yang ada dekat Premier League. Secara jujur, walaupun Declan Rice yang banyak deliver dan juga carry untuk season ni, tapi bab kreatif, still Odegaard nombor 1 dalam skuad Arsenal. Tapi so far, dalam Premier League sekarang, siapa top 3 midfield paling kreatif yang dalam kepala korang? Aku sebut perkataan kreatif, bukannya engine jenis berlari je. Itu kategori lain. Yang kreatif, yang engine, yang jenis kerja nak makan orang. Itu semua pecah-pecahan dia. So untuk kreatif, top 3. Siapa dalam kepala korang?